Assalamualaikum. Hari ini kali pertama kami peserta Muallim Muda memasuki kelas vokal. Guru vokal kami Cikgu Siti Hajar, seorang guru vokal yang sangat berpengalaman. Dan peluang ini kami akan gunakan dengan sebaik mungkin sebab jarang kami didedahkan dengan kepakaran macam ni. Tapi sebelum itu, jangan lupa Muallim Muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Rasanya sedap, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah saya dalam bidang ni dah hampir 40 tahun. Tapi semua proses tu tak boleh dengar dia jadi, dia kena dilatih. Saya nak perkenalkan kepada mereka sebab sebelum ni saya jumpa ramai orang yang konsep vokal ni selalu orang tak faham. Ia adalah suara. Orang tahu vokal menyanyi. Pertama saya memang nak kenalkan latihan vokal kerana ramai orang sangka latihan vokal tu hanya kalau yang mengaji terus mengaji. Tak boleh. Dia kena ada warm up dia. Nampak benda semua. Sikit lagi. Bagi mereka rasa seronok nak tahu elemen-elemen ataupun mekanisme yang bekerja untuk mengeluarkan bunyi. Suara ni dia ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah. Dengar, ada yang ambil tak nak. Itu untuk Taranum punya latihan untuk nak ikutkan dia punya melodi tu semua. Saya tak sangka ada ilmu macam tu. Rupanya kena bunyi suara, tarik. Lepas tu, bila kita bunyi suara tu, dia macam ada kawan-kawan kita yang tersangkut suara. Saya ada orang ketawa kan? Tadi cikgu pun tegur, jangan gelak kau orang, jangan gelak kau orang. Sebenarnya, bukan kita gelakkan orang tu disebabkan dia begitu, tapi suasana tu kita sebab kita dah melepak dengan kawan-kawan kita 10 orang ni kan. Kalau otot tu tak kembang, paru-paru tu macam ni je, mungkin dia sampai kat bahagian atas saja. Set. Okey? Sekarang kami berada di gym Mardia Hotel and Suites. Di sini ada banyak equipment yang boleh membantu saya untuk mencapai misi nazar saya. Untuk makluman, sebelum ni saya ada bernazar, kalau saya terpilih sebagai seorang peserta Muallim Muda, saya akan kurus, saya akan fit. Bolehlah saya buktikan kepada Ustaz Anas siapa hero sebenar Muallim Muda. Bernazar main gym Ya. Tapi kena tahu, nak main gym ni bukan kira aku nak kurus, aku nak turunkan weight aku. Tak. Dia kena ada satu panduan dan guide yang betul. Okey, contoh baru nak start dia tak boleh nak press sangat apa semua. Sebab nanti esok terus jadi robot, kekok terus. Dia kena pelan-pelan, starting slow-slow. Okey. Okey, tarik. Okey, genggam betul. Tangan mesti ada dalam. Supaya takut terlepas. Okey. Okey. Tarik pun pelan-pelan. Okey, kepala ke depan. Tarik pelan-pelan. Okey. Serentak. Okey, lepas pun perlahan-lahan. Wait, come on. Wait, tak. Come on. Lagi. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang beriman yang dhaif. Paling besar. Assalamualaikum. Sebelum kami naik ke pentas sebenar Muallim Muda, kami diminta untuk membentangkan tazkirah kami kepada pihak produksi untuk mereka menyemak dan membantu bagaimana persembahan kami nanti. Jadi, insya-Allah doakan kami supaya Allah permudahkan segala urusan kami untuk kami mempersembahkan kepada anda semua di program Muallim Muda.
tak minta izin suami. Itulah masalah yang saya ada hari ini. Ya, abang ni tak mampu nak sara awak, nak sara kita semua, anak-anak kita semua. Macam inilah keputusan abang. Abang faham? Mungkin. Kita akan bunyikan satu sound effect lah. So, melainkan ada 30 second lagi untuk main lah. Ya, orang di kamera tahu. Kita letak musik sedih. Selain marah, kita letak efek marah. Rasa aku dah macam-macam masalah saya buat. Sampailah puncak masalah yang saya lakukan tu akhirnya diketahui oleh wali. Awak kiri ke kanan, kita nak tahu perempuan tu Ustaz. Mak dah apa? Apa? Ada apa ni? Ayah dah meninggal. Tak boleh sedih tu lagi awal lagi bagus. Lagi awal lagi bagus. Dia jangan ending tu baru sedih. Pernah rasa lah. Kerja yang kita buat tu kotor. Tapi ending dia, 10 tahun saya menghabiskan masa berjauhan daripada keluarga. Wa wasainal insana biwalidai. Tapi sekarang sebelum tu, sekarang ni kat muzik nak masuk ke ayat yang mana? Muzik lepas hadis tu. Papa, bawa untuk markah penyikiran. Rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim. Penantian kami telah sampai kepada pengakhirannya. Pada malam ni seluruh peserta para muallim muda mereka akan melakukan persembahan mereka di pentas. Memang betul kami sangat gemuruh, kami sangat cuak, tapi kami tetap akan bertarung dengan cara sihat untuk membuktikan persembahan siapa yang terbaik untuk malam ni. Dunia dan akhirat. Saya teringat kata-kata ayah saya. Ibu, kedua ibu, ketiga ibu dan keempat ayah. Iqra bismi rabbikal saya tengah go through script. So far ada banyak juga perubahan. Tapi semalam kita dah rehearsal, kita dah try 2-3 kali. Lepas tu behind the scene pun saya dengan Haris, kita ada go through juga skrip. Lepas tu benda apa yang kita nak masuk-masuk sikit. Pengalaman dia sebagai pencetus rumah. Siapan kita sangat rapi. Kita tengok flow sebab ni first time. Memang mana-mana program first time ni memang kena bagi perhatian. Dan insya-Allah ini yang terbaik lah yang kita boleh buat. Saya yakin mereka semua dah ada pengalaman. Cuma ni adalah pendedahan baru. Jadi biasalah bila minggu pertama, kita tak boleh expect yang tinggi-tinggi. Kerana masing-masing ada nervous, masih lagi risau, tak tahu macam mana lagi flow-nya. Tapi insyaAllah saya yakin dengan pengalaman yang mereka ada, asas ilmu yang mereka ada, serta tunjuk ajar sepanjang seminggu lebih kelas kita, insyaAllah saya yakin mereka boleh buat yang terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Muallim muda bakal berdepan dengan tema saya nak mereka menjadikan kenapa saya perlu menjemput awak untuk mengajar saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Mama tak faham ke? Amma tengah sibuk. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatu Rabbi. Muallim muda Luqman. Dipersilakan. Alhamdulillah. Saya sangat gembira, saya sangat seronok. Terima kasih untuk anugerah ni, untuk hadiah ni. Permulaan yang sangat baik, membakar semangat untuk saya. Perasaan sedih lah yang pertama. Tapi yang keduanya syukur sebab kita tahu kelemahan kita kat mana. Tapi insyaAllah yang akan datang saya akan cuba buat yang terbaik. Macam mana pun relax ya. Ini baru buah starting, baru buah mula. Saya akan bangkit. Inilah masanya. Ia tidak menghancurkan keyakinan dan semangat saya lah. Dan insyaAllah saya akan mengurangkan gugup dan sebagainya. Muallim muda, dakwah untuk ummah.